Cuma malam ni nak beriman dengan Allah tu dengan apa? Dia kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang muttaqin itu ialah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Kalau kita tengok dalam tafsir sini, wallazina yu'minu, beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, yang diturunkan kepada engkau tu dia jawab ai al-Quran, iaitu Quran. Tahu tak Quran? Tahu ke tidak? Baik, soalan saya, kenapa Tuhan tak kata mudah-mudah walladzina yu'minuna bil Quran? Sepatutnya bil Quran. Tapi kenapa yu'minuna bima unzila ilaika, beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau? Apa sebab? Okey, sebab dia yang paling jelas nak bagi tahu apa itu Quran. Kalau kita sebut bil Quran, kita akan nampak Quran sebiji. Zaman kita tak apa, sebab Quran lengkap. Tapi kalau zaman Nabi, Quran belum lengkap. Maka sebab itu ayat dengan apa yang diturunkan kepada engkau itu lebih sesuai dengan zaman sewaktu Nabi ada dan sewaktu Quran masih turun. Sampailah kepada kita hari ini pun kita kena merasakan Quran itu bukan datang dari manusia, dia datang dari Allah. Sebab itu dia guna makna diturunkan kepada maka kalau sebut Quran, kita akan nampak kitab, kita selit dalam almari, letak dalam rak buku. Betul tak? Tu Quran yang kita nampak. Tapi bila guna bahasa besar dah, Quran pun besar dah. Tetapi bila guna bahasa yang diturunkan kepada engkau, maka makna turun itu memberi maksud ketinggian. Jadi ada makna sanjungan. Maksudnya benda itu datang dari tempat yang tinggi ke ada turun alah ke bawah, alah atas. Turun ke atas ke turun ke bawah? Turun ke bawah. Maka bermaksud kita memberi makna pertama, Quran itu datang dari tempat yang mulia, iaitu dia. Yang kedua, bukan ciptaan manusia. Yang ketiga, dia itu khusus untuk kita. Jadi Quran itu memang untuk kita Tuhan buat. Maka di situ kena ada rasa penghargaan kepada Quran. Kena ada rasa kebesaran kepada Quran. Itu makna diturunkan kepada engkau. Jadi kalau kita tengok Quran lebih kecil, Facebook lebih besar. Betul tak? Kita tengok gitu tak? Lagi berat kalau Quran lebih kecil, game lebih besar. Ni nak yang betul ni. Quran lebih kecil, YouTube lagi besar, TikTok lagi besar. Lagi apa lagi? Segala mak nikah permainan tu. Faham tak mak nikah? Aneka ragam. Segala benda yang ada tu, ni bahasa Thailand mak nikah, faham tak? Tak faham mak nikah? Berat orang Thailand tak faham. Serba mak nikah tak faham, serba mak nikah. Tak faham juga. Dia gini, budak Thailand tapi budak baru. Budak YouTube. Serba-serbi. Tak faham juga? Segala benda genak kara. Faham tak? Berat aku nak mengajar bahasa Thai. Jadi tak apalah, mengaji je lah.